Okay, nama saya Nur Faizura Ahmad Fuadi. Duduk di Serkam, membesar kat Melimau. Sekolah Melimau. Sampai matrik pun Melaka je. Sebenarnya tak nak keluar. Tapi sebab kita bila universiti tu tak boleh pilih, dapat Johor gerak agak lah. Tapi Batu Pahat tak jauh now. Tiap minggu ke balik. Tapi disclaimer kalau korang pendengar ni dengar mesti mau ni. Melimau kan orang kata try hard nak jadi Melaka. Tapi ni memang betul-betul mau-mau. Ini memang betul-betul. Okay. Bukan cobaan kan. Lepas tu masuk universiti, kita jumpa jodoh kita, kahwin lah. Tapi masa tu dah nak ke master dah. Bila kita start master tu dah beranak pula. Anak pula sakit jantung. Anak kita lahir terus sakit jantung. Nak pergi hospital tu kita dapat dekat Serdang pula. Jadi setiap 4 bulan tu Serdang. 4 bulan Serdang. Kita pula belajar. Payah lah. Jadi nak travel kita, tu. nak travel duit nak bahagi lagi. masa belajar lagi. Zaman tu baru 22 tahun. Dengan 22 tahun dah master Ya, kita fast track sebab kita matrik. Baliklah Melaka balik. Kita start dengan kerja yang betulnya JPAM lah. Sebab masuk dekat U kan ada persatuan-persatuan apa ni, kita punya kurikulum. Terus kita jadi lieutenant muda. Sebab kita tauliah dekat universiti. Jadi kita masuk dekat Jabatan Pertahanan Awam Negeri Melaka. Terus lieutenant muda. Tapi kita muda. Betul-betul muda. Dan lieutenant bawa title lieutenant muda. Orang panggil puan. Tapi orang tu adalah orang yang dah 30 tahun 20 tahun kerja dengan JPAM. Untuk anak-anak muda saya nasihat jangan nak, kalau boleh aktifkan diri dalam core lah. Betul. Ada budak sekarang pasif, tak nak aktif core. Tak nak aktif satu. Dah aktif tapi tak sampai habis. Saya tak sampai habis. kalau sampai habis kan, tak kisahlah cadet polis ke. Betul. Dia ada masa depan tu memang cerah lah. Kalau kita betul-betul fokus pada benda tu. Kawan saya dulu PBSM, sekolah aktif. Kalau ada orang SPR dia pergi dulu. Aizwan nama dia. Aku cadet polis ya. Tapi setahun je lah. Tapi selepasnya PBSM sebab boleh lari-lari tau. Seronok lagi tu. Seronok lagi sebab kita malas nak koku. Tapi bila dah besar baru kita faham. Kau malas nak kawat koku tu. Kau malas nak kawat kan? Panas kan? Ya, betul. Takut jamur hitam. Betul. Tapi memang dah hitam. Bila kita dengan JPAM tu yang saya kata best sangat tu. Sebab hari-hari saya ni duduk dekat bahagian operasi luar kan. Hari-hari kes berlainan. Ada accident, ada ular jenis ni, macam-macam lah. Kadang-kadang dia saja torture kita. Okay, kau baru kan, kau lieutenant muda kan, kau buat keputusan. Sekarang ada kes ular, ada kes sakit. Mana nak ambil dulu? Kita budak. Belajarlah kat situ. Tapi biasa dalam kerja beruniform tu memang dia ada test macam tu. Memang saja-saja. Seniority. Betul?